Seterusnya adalah pengenalan. Kuih kapit Rot merupakan salah satu kuih tradisional yang popular dalam masyarakat Cina, terutama ketika perayaan Tahun Baru Cina. Kuih ini juga dikenali sebagai love letter. Nama besi roll dibuang dengan cara menyulung keping nipis kuih kapit selagi manis panas. Kuih kapit roll terkenal dengan tekstur yang sangat rangkup, nipis dan mempunyai rasa lemak, manisan daripada campuran telur, gula, santan serta tepung. Proses pembuatan menggunakan acunan besi unting dijentikan atas api digulung pantas untuk menghasilkan bentuk silinder kecil, rasa yang ringan dan aromanya yang lagi menyedarkan. Kuih kapit roll sebagai udaman tradisional yang dijemurkan manis sehingga lembut atau hidangan istimewa pada musim perayaan. So, kuih kapit ni juga ada 5 perisa. Coklat RM9, strawberry adalah RM9, pistachio adalah RM11 dengan original RM7. Mix flavor adalah RM12. Yang ni adalah logo dengan stiker sekali, dengan seterusnya dekat belah kanan tu ada packaging yang produk. Ada lepas tu yang ni adalah Google Trend. Google Trend 30 hari dengan 90 hari dengan 5 tahun. Seterusnya pula analisis SWOT. Analisis SWOT kekuatan adalah rasa unik, rangkup, berisi, roll, lebih moden dan senang dimakan berbanding kuih kapit lipis tradisional. Beradar personal, nama shiny, baik sensitif mudah diangkat pada sentuh mudah sentuhan pengorbanan kurungan umur. Packaging menarik dijadikan belakang stiker nampak premium sesuai jadi hadiah. Kelemahan produk rubah, mudah pecah, tidak buang dengan betul. Jangan angkat kuih kapit cepat, tidak disimpan dalam bekas. Kepada udara, perasingan ramai banyak jenama. Kuih kapit pasaran perlu USM, Unique Selling Point yang jelas. Kos bahan mentah naik telur, gula, tepung boleh jajaskan harga jualan. Seterusnya adalah peluang trend makanan notoriety. Orang yang beli makanan tradisional dengan gaya moden. Pasaran online luar shopping, TikTok, Shop, IG, Facebook dengan pasar. Pasaran elektronik kecil-kecilkan kuih kapit popular. Ini menjadikan negara Singapura dunia dengan edisi istimewa perisa coklat, matcha, kacang, strawberry untuk tarik pelanggan moden. Ancaman pula perasingan harga ada. Perasingan jualan lebih murah di pasaran. Musim perayaan jualan tertinggi pasaran raya Cina dengan Chinese New Year sahaja untuk season musim. Isi kulit produk jika tidak konsep rasa tekstur pelanggan boleh cepat berangking di pasaran. Masalah besar kuih kapit ini kalau just dengan posting. Seterusnya pula unique selling point dengan ciri-ciri produk. Unique selling point pula tradisional bertemu moden dengan kuih kapit klasik bernasihat membuatkan betul fruit yang lebih moden. Dimakan moden yang estetik, rangkupan premium, rasa asli. Dibuat dengan resepi tradisional, bahan berkualiti tinggi untuk mengekalkan rasa organisasi terbalik dengan tekstur lebih menarik. Packaging aiskrim, bangun isu, stiker elegan, dijadikan hadiah door gift atau jualan premium ini musim perayaan. Sentuhan personal brand adalah personal touch dekat hadiah hati pelanggan menjadikan lebih berbeza daripada kuih kapit biasa. Versi kreatif boleh hadir dengan pelbagai barista, coklat kacang matcha, strawberry untuk menarik pelanggan muda trend makanan viral. Seterusnya pula ciri-ciri produk. Ciri-ciri produk berbentuk unik kuih kapit digulung iaitu roll berbeza daripada bentuk tradisional lipat tiga menjadikan lebih moden, mudah dimakan. Tekstur rangkup nipis garing dengan cair di mulut dengan setiap gigitan. Rasa tradisional menggunakan resipi asli dengan bahan berkualiti seperti telur, santan, gula, tepung untuk mengelakkan rasa klasik. Packaging insecurity disimpan dalam balang versi kaedah udara dengan label dengan sesuai dijadikan door gift, hadiah atau jualan premium. Saiz praktikal sesuai untuk hadapan jamuan keluarga, majlis kerajaan sebagai snack harian. Kesenangan terjamin dihasilkan pada dalaman kuantiti terjangkau. Potensi virus dan perbalasan selain organik. Moden coklat kacang matcha strawberry pelanggan muda. Seterusnya ini adalah BI business picture. BM model Canva.
iaitu kuih kapit roll by Shiny. Kipatnya membekal bahan mentah telur, santan, telur, gula. Dalam akan pelbagai packaging. Kedai kelinci, iPhone, Shopee, TikTok Shop, Service Oriental, Logitech, Laju, JNT. Key activities membuatkan kuih bit, goal production, packaging, label produk, promosi pasaran digital, pengurusan temporary, pelantaran, RD, persiap baru, packaging modern. Key research pula resepi tradisional, kekepatan, mudah, kuih kapit, peralatan bahan kualiti, ancaman kuih kapit, lakang udara, brand Shiny dengan logo packaging alternative, tenaga kerja, production packaging, value proposition, kuih kapit tradisional dengan santuan modern versi roll, tekstur tangan asal premium packaging sesuai untuk menghadirkan roll kuih homemade dengan kawalan kualiti promosi besen modern coklat kacang macam.